Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Aminuddin. Pada video kali ini saya ingin memperjelaskan lagi berkenaan dengan Facebook advertising CPC, sebab ramai yang confuse. Okay, apakah itu kempen? Kadang ramai yang tak tahu dalam satu akaun Facebook ni dia boleh buat banyak iklan. Kadang-kadang orang bercerita berkenaan iklan tu satu iklan, dua iklan je. Tetapi tahu tak, dalam satu akaun tu kita boleh create banyak kempen. Saya akan terangkan pada anda semua apa itu Facebook account, and then dalam Facebook account tu boleh buat berapa banyak kempen, dan dalam satu kempen tu apa yang disebut iaitu iklan. Okey. Pertama sekali kat sini lah periklanan Facebook, pemahaman asas. Okey, kita kena faham tiga benda ini: akaun Facebook ataupun profile Facebook yang tuan-tuan sendiri ada, kedua campaign ad, ketiga ads. Okey, kita kena faham tiga-tiga benda ni, baru kita tahu ataupun baru kita boleh rancang macam mana kita nak buat pengiklanan kita. Okey, sebagai contohnya yang ini saya gambarkan sebagai profile tuan-tuan dan perempuan. Okey, and then kita boleh buat pengiklanan di profile dengan pelbagai kempen. Setiap bulan ni saya kira sebagai kempen, kempen iklan 1, kempen iklan 2 dan kempen iklan ketiga. Dan setiap dalam kempen ni kita boleh buat ad. Yang budak-budak kecil ni adalah ad, iklan. Okey, saya akan tunjukkan secara live saya punya Facebook ad saya. Okey, ini adalah saya punya account. Dalam account saya ada banyak kempen kat sini. Kita tulis sini kempen ini. Mana kat sini tuan-tuan, dalam satu account Facebook kita boleh buat banyak kempen. Setiap kempen ni berbeza daripada satu kempen yang lain. Bezanya daripada segi first kali, daripada segi URL ataupun kita punya website. Itu yang paling penting. Okay, and then kita boleh manage kita punya kempen ni. Sebenarnya daripada satu kempen pada satu kempen mungkin berbeza daripada segi targeting, ataupun berbeza macam saya cakap tadi, berbeza daripada segi website ataupun URL, dan juga berbeza daripada segi market, pasaran kita. Okey, sebagai contohnya kita tengok kempen broadband kat sini. Okey, ada dua ad. Yang ni dipanggil ad. Dalam satu kempen kita boleh banyak buat ad. Kita boleh buat 10, 20, 30 ads terpulang kepada kita. Okey, itulah yang saya maksudkan. Apakah itu kempen dan apakah itu ads? Ads ni adalah iklan kita yang berada di dalam kempen kita. Okey, contohnya macam ad yang saya tengok kat sini. Okey, ini adalah ad saya yang berada dalam kempen broadband. Ad yang kedua, ini ada ad kedua saya yang berada di dalam kempen broadband. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kempen, okey, macam saya cakap tadi, berbeza dengan kempen-kempen yang lain. Tetapi setiap ad ni dia mesti menggunakan URL yang sama. Tetapi tuan-tuan perempuan boleh ubahlah daripada segi dia punya headline, gambar, dan juga mesej yang kita nak letak untuk iklan website kita yang ini. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan dapat sedikit information daripada saya, dan memudahkan lagi tuan-tuan perempuan untuk merancang iklan tuan-tuan dan perempuan. Okey, sebelum tu macam saya cakap, kita tengok ads yang ini saya menggunakan market di sini. Okey, nampak and then ads yang ini saya menggunakan market di sini. Bezanya kat sini tak ada. Okey, cara macam inilah kita menguruskan ataupun kita manage kita punya iklan kita. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan dapat something daripada video kali ini,
And then jika tak faham, boleh kata orang tu komen di dalam posting Facebook nanti di dalam video ni lah. Ok, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.